kita akan beli je. Ni ada nak tak? Nak. Aiskrim goreng. Aiskrim goreng. Aiskrim kat mana ni? Ni dalam ni aiskrim. Aiskrim. Oh, cair dah aiskrim. Abang sebab bocor tak boleh nak makan. Ni makan cepat. So try makan. Aiskrim kan panas. Tak. Meleleh. Sedap. Pak, sedap. So tengok meleleh dah, tak jadi, memang tak jadi. So mungkin aiskrim terlalu tak beku betul. So memang tak jadi. Kita tak boleh makan. Boleh je makan tapi tak menjadilah macam kat kedai. So buat pun acuan tak ada. So korang janganlah buat macam saya Komen kat bawah. main buat je. So acuan tak ada, apa tak ada. So tak menjadi. So tak apalah, makan je lah.